Ada dua cara untuk keluarkan emas daripada mesin ATM ni. Pertama, beli terus dekat mesin ATM ni. Yang kedua, keluarkan emas daripada akaun emas Public Gold. Hari ni, Aini akan keluarkan emas melalui akaun Emascap melalui mesin ATM ni. So, kita tak perlu tunggu lagi JIT ataupun postage Gold in Transit. Jom, Aini tunjukkan macam mana caranya. Pertama, pilih design ataupun item emas yang kita nak keluarkan daripada akaun Emascap. Contohnya, Aini nak keluarkan item emas 0.5 gram ni. Jadi, Aini pilih sahaja. Yang kedua, kita pilih Gap Withdraw dekat bawah ni. Seterusnya, kita buka akaun Emascap kita dan klik kod scanner. Scan barcode yang tertera. Request TAC. Pilih cara pembayaran. Boleh My Debit, Visa ataupun e-wallet. Kali ni Aini pilih e-wallet iaitu May. Scan e-wallet dekat sini. Lepas tu payment akan approve. Dispensing item. Dah keluarkan 0.5 gram daripada akaun Emascap melalui mesin ATM ni. Senang sangat kan? Jadi, sesiapa yang ada akaun Emascap boleh juga keluarkan emas daripada mesin ATM ni. Untuk yang belum ada akaun emas, boleh daftar ataupun klik link di bio. Refer pin post untuk Aini bantu step by step. Yang paling penting, pilih delete aktif supaya delete aktif boleh membimbing kita jika ada apa-apa isu. Tak nak penting, follow Aini. Refer pin post untuk Aini bantu.